kita, orang kita, orang kita setia selamat dan membangun negara tercinta. Orang kita, orang kita, orang kita setia selamanya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Seperti biasa bertemu kembali bersama kami di dalam podcast Sembang Orang Kita. Dan Alhamdulillah kita telah pun sampai ke siri yang kelima. Dan untuk siri kelima kali ini kita akan berkongsikan lebih banyak perkongsian kepada penonton-penonton kita. Sekali lagi bersama saya Azli. Dan saya Amira yang menjadi host podcast Sembang Orang Kita pada kali ini. Ya, betul. Ya Azli, pejam celik dah siri kelima ya Azli kita. Ya, betul. Dan di kesempatan ini juga kami ingin mengucapkanlah jutaan terima kasih kepada semua penonton yang masih setia mengikuti podcast Sembang Orang Kita daripada awal penerbitan sehinggalah ke siri yang kelima. Ya, betul tu Azli. Yang mana yang belum tahu atau yang belum menonton, anda semua boleh tonton di saluran YouTube Jakwa. Yeah. Kepada yang belum subscribe, boleh subscribe dengan tekan butang subscribe di bawah. Ya, betul tu Mira. Dan kepada semua penonton, jangan lupa untuk terus follow, like, komen dan share di semua platform media sosial Jabatan Kemajuan Orang Asli untuk kita ketahui setiap perkembangan-perkembangan semasa. Okay, Mira, untuk segmen satu, seperti biasa kita akan akan bawakan isu yang penting lah untuk kita bincangkan dan bawakan kepada semua penonton kita. Dan kalau boleh kita recap sedikit Mira ya, di dalam daripada siri 1 kita telah bawakan kepada penonton kita berkaitan dengan pindaan Akta 134. Betul. Dan kemudian kita bawakan berkaitan dengan penjawatan dan peluang kerjaya di dalam Jabatan Kemajuan Orang Asli. Dalam siri 3 pula kita telah bawakan berkaitan dengan apa ya Mira? Saya pun ingat lupa dah. Perkembangan berkaitan jakuan negeri. Dan keempat yang baru-baru ni, siri keempat kita telah bawakan berkaitan dengan peluang pendidikan dan latihan kepada masyarakat orang asli. Dan untuk siri 5 ni pula kita nak bawakan khusus berkaitan pembangunan sosioekonomi kepada masyarakat orang asli. Betul tu Azli. Orang yang sesuai tak lain tak bukan iaitu Encik Muhammad bin Abu Bakar, iaitu pengarah bahagian pembangunan sosioekonomi, atau kita lebih mesra dengan nama Cik Mat dalam kalangan warga Jakwa. Jadi itu, apa khabar Cik Mat? Ya, Alhamdulillah sihat. Terima kasih podcast menjemput saya kali ini. Baik Cik Mat, tanpa kita membuangkan masa, boleh Cik Mat terangkan sedikit mengenai bahagian pembangunan sosioekonomi? Okey, terima kasih Puan Mira dengan Cik Azli. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan tahniah kepada unit UKK kerana dapat menganjurkan satu sesi podcast Sembang Orang Kita. Dan Alhamdulillah hari ini saya dijemputlah untuk membicarakan tentang bahagian pembangunan sosioekonomi. So, saya mula berkhidmat di Jakwa ni baru lagi lah sebenarnya. Lebih kurang dalam 3 tahun lebih. Pada 1 hari bulan 2, 2022, saya melaporkan diri di Jakwa. Pada waktu tu pejabat kita di Kuala Lumpur lah. KLCC. Di depan KLCC kan. Memang gah lah Dan Alhamdulillah kita dapat berpindah di Putrajaya. Dan sebenarnya bahagian pembangunan sosioekonomi ni diberi peranan tanggungjawab yang kurang hebat jugalah lebih kurang hebatnya sebabnya kita diberi tanggungjawab untuk dari segi aspek pembangunan sosial orang asli itu sendiri. Dan kita juga mengambil kira tentang pembangunan pendapatan dan ekonomi. Dalam masa yang sama kita juga terlibat dalam pembangunan ladang serta pengurusan tanah, dan kita juga diberi peranan dalam dari segi pembangunan bersepadu kawasan-kawasan orang asli. So peranan PSC ni begitu besarlah. Pertama saya nak ulaskan berkaitan dengan merancang pembangunan sosioekonomi ni. Kita fokus kepada pembangunan infrastruktur bagi tujuan keselesaan masyarakat orang asli. So, waktu di Jabatan yang lama dulu, saya hanya terlibat dalam pembangunan tadbikar saja. Tapi apabila saya melangkah ke Jakwa ni, peranan dan tanggungjawab tu memang besar lah. Saya nampak Jakwa ni diberi kepercayaan dalam pembangunan dalam pelbagai infrastruktur. Boleh katakan keseluruhan. Contohnya, saya nampak kita dari segi aspek pembangunan jalan, dari segi kemudahan utility, bekalan air, bekalan elektrik. Kita juga membangunkan dari segi penempatan orang asli.
dari segi pembangunan rumah-rumah baru ataupun baik pulih, dan apa sahaja berkaitan dengan infra orang asli itu di kampung-kampung yang sebanyak 853 kampung yang didaftarkan. Kita berusaha untuk yang terbaik dari segi pembangunan sosioekonomi di situ. Selain itu juga kita juga menjelaskan dari segi pembangunan ekonomi lah, seperti mana orang sebutkan sosioekonomi. Dalam pembangunan ekonomi ni kita pecahkan dalam pelbagai aktiviti dan program kita. Pertamanya kita membangunkan dari segi usahawan. Usahawan ni ada usahawan yang kita bentuk, usahawan yang baru bermula dengan program kita kenali sebagai program Kid Queen. Yang ini program ni kita berikan bantuan gerak ataupun peralatan kepada usahawan tersebut, dan bantuan ni adalah orang kata yang melibatkan usahawan yang baru bermula dan contohnya dalam usahawan kecil seperti pembangunan stall burger, pembangunan dari segi kedai runcit, dari segi anyaman, warisan lah dan begitu juga berkaitan dengan dari segi dandanan diri. Dan seterusnya kita juga bila kita lihat usahawan tersebut mempunyai potensi yang baik selepas penilaian dalam beberapa tahun, dan kita melihat potensi usahawan ini perlu diberikan pertolongan yang lebih setelah kita bagi permulaan, dan kita nampak ada inisiatif dan pembangunan yang lebih itu, kita beri bantuan dikenal sebagai bantuan bimbingan usahawan. Yang ini lebih besar sikit lah daripada amount dia. Amount dia melebihi daripada 20,000 dan kita bagi bantuan dalam bentuk grant dan peralatan. Dan yang inilah yang kita katakan bermula tahun 2022 sehingga hari ini kita telah bangunkan dari segi pelbagai kategori lah. Even though kalau sebelum ni kita lebih pada kategori pertanian, lebih kepada bentuk tradisional, tapi bermula pada tahun 2022 kita adalah memperkenalkan beberapa program kepada usahawan-usahawan khususnya orang asli, dan kita sehinggakan tahap pembangunan dari segi kemahiran dan ICT pun kita telah mainkan peranan untuk usahawan-usahawan tersebut. Sebab itulah kita katakan kita nak melihat usahawan kita ni bukan dipandang sebagai usahawan yang hanya berbentuk tradisi. Tapi kalau kita lihat sekarang dengan adanya pendidikan, dengan adanya pembangunan dari segi modal insan yang telah dibangunkan, kita nampak keperluan itu kita kena mengikuti keperluan yang diperlukan. Selain itu juga kita juga ada dari segi pembangunan ladang lah. Kita bekerjasama dengan beberapa agensi di bawah KKDW itu sendiri, iaitu seperti Risda dan Fetra. Yang ini kita akan bangunkan ladang-ladang yang telah ditetapkan, tanah-tanah yang diwarta dan sebagainya. Dan ladang ini kita bangunkan dua komoditi utama lah, iaitu kelapa sawit dan getah. So yang ini selain daripada mewujudkan peluang pekerjaan kepada masyarakat orang asli itu sendiri dan peserta itu sendiri, dalam konsep pembangunan ladang ini juga kita akan membangunkan dari segi aspek pendapatan dan ekonomi mereka melalui agihan DBB. Agihan DBB ni adalah agihan yang orang kata pendapatan yang telah ditolak kos operasi dan sebagainya. Kita ada tabung, dan tabung ini akan diberikan. Alhamdulillah pada tahun 2023 kita telah menetapkan satu pendapatan minima kepada orang asli ataupun bukan kategori pendapatan tapi allowance lah, kita katakan macam tu sebanyak RM300 pada setiap peserta. So yang ini saya yakin dan percaya dengan ada usaha-usaha yang begini, dan dia boleh meningkat dia boleh meningkat mengikut harga pasaran sebenarnya. Kalau pada waktu tersebut harga pasaran tinggi, so pendapatan bulanan bulanan pada waktu itu akan diberikan dalam kadar semasa. So yang ini saya yakin dan boleh membantulah orang asli, khususnya orang asli yang sebagai peserta ladang untuk meningkatkan pendapatan. Dan kita juga dalam menjelaskan pembangunan projek fizikal dan ekonomi lah, seperti yang saya sebutkan tadi, dan kita juga memantau pelaksanaan projek lah. Projek-projek ni alhamdulillah kita diletak kepercayaan oleh pihak KKDW sendiri untuk melaksanakan beberapa peruntukan yang telah diberikan. Saya yakin Cik Azli pun boleh melihat sendiri peranan kita sebagai di PSC. Yang mana kalau kita lihat dari segi projek-projek yang kita bangunkan ni adalah projek-projek dalam skala yang besar lah. Ada skala yang besar dan seperti jalan utama dan sebagainya lah.
Dan kita juga membangunkan dari segi projek yang bersepadu lah. Kalau mungkin tuan-tuan dan perempuan pergi ke Bawang Bawang ni adalah satu projek bersepadu yang telah kita bangunkan. Dalam tu ada kita punya OAC One Stop Center di Bawang. Kita ada sekolah, kita ada masjid, kita ada penempatan dan sebagainya. Dan pada fasa yang kedua ni kita sedang membangunkan di Gua Musang, OAC Gua Musang kita kenal ni. So yang ini pun kita akan menggunakan konsep yang sama. Okey Cik Mat, mungkin Cik Mat boleh kongsikan kepada penonton atau perincikan apakah jenis bantuan atau inisiatif yang disediakan oleh Jabatan Kemajuan Orang Asli kepada masyarakat orang asli. Okey. So dari segi bantuan ni PSC ni orang kata antara pemegang taruh lah dari segi pembangunan sosioekonomi orang asli. So kita pecahkan dalam pelbagai kategori. Yang saya sebutkan tadi mungkin bantuan dari segi usahawan dan sebagainya. Saya tak perlu ulas lebih lah sebab itu pun dah termasuk dalam penerangan saya tadi. Cuma satu yang saya perlu tekankan juga, selain daripada pembangunan individu dan usahawan, kita juga terlibat dalam pembangunan koperasi. Nah, kita ada 100 koperasi yang berdaftar di banyak. Sebab orang bila kita mesyuarat dengan agensi-agensi lain, diorang pun tak percaya. Ada koperasi ke orang asli kan? So mungkin ini orang kata nampak kelainan dari pelbagai agensi yang lain. So kita juga membangun koperasi. Dan daripada 100 ni yang kita kenal pasti 42 yang cukup aktif. Yang cukup aktif dalam so koperasi ni akan mendatangkan efek yang besar lah. Sebab koperasi ni dia tak membangun secara individu, dia membangun secara kelompok ataupun berpasukan. So selain daripada ahli lembaga, ada peserta-peserta dia. So peserta-peserta ni akan mendapat manfaat dari segi pembangunan koperasi. So that's why kalau kita lihat koperasi-koperasi yang ada ni, alhamdulillah ada koperasi yang kita libatkan dalam pembangunan ladang, ada koperasi yang kita libatkan dalam pembangunan pertanian, ternakan. Kita juga membangunkan dari segi program handsholding. Handsholding ni adalah bantuan input lah kita berikan kepada insentif kepada usahawan-usahawan kita ni. Yang ini chosen one, by chosen one. Antara yang terpilih. So kita akan himpunkan mereka, kita panggil agensi yang terlibat sepertinya contoh agensi-agensi yang berperanan untuk pembangunan mempunyai kepakaran kepakaran dari segi pembangunan, Giat Mara, Mada dan sebagainya. So yang ini adalah orang kata kita bersamalah. Kita pilih contohnya dalam satu daerah tu ada 5 usahawan yang kita boleh target sebagai usahawan yang akan memberikan impak yang besar kepada masyarakat orang. Jadi Cik Mat, daripada bantuan-bantuan yang Cik Mat bagi tahu tadi kat semua, okey, bagaimana cara orang masyarakat orang asli di luar sana nak dapatkan bantuan ni? Okey, dia soalan tu bagus lah Amira. Saya pun selalu dapat soalan tu dan kita akan bagi. Sebab sekarang ya ramai yang bertanya. Betul. Daripada Jakwa sendiri. Betul. Okey, so macam bantuan ni kita akan minta supaya orang asli tak perlulah terus datang ke Putrajaya kan. Kalau area Dengkil, area ni mungkin dekat lah kan. Tapi kalau permohonan tu daripada Kelantan contohnya, mestilah jauh kan. Sedia maklum. Mungkin para penonton pun sedia maklum. Bukan kita tunggu-tunggu. Pada setiap tahun kita akan menganjurkan Karnival Usahawan Orang Asli. Betul. Jadi untuk tahun 2025 ni Cik Mat, mungkin Cik Mat boleh kongsikan sedikit lah penganjuran. Dan pada tahun ni kita buat KUOA, Karnival Usahawan Orang Asli di Melaka, di Dataran Pahlawan Melaka pada 27 hingga 29 hari bulan. So saya nak mengambil kesempatan supaya menjemput tuan-tuan dan puan mempromo kita promo terus terima kasih. Kita promo terus Karnival Usahawan ni. Memang kita akan membuatkan produk-produk yang terpilih sebenarnya. Kita ada 800 lebih usahawan-usahawan di perkampungan orang asli dan sebagainya. Tapi yang ini kita hanya bawa lebih kurang dalam 50 usahawan saja Cik Saleh. So 50 usahawan ni orang kata is a terbaik antara yang terbaik lah. Dan pelbagai lah kita kita bawa mereka dalam pelbagai orang kata genre dan orang kata pelbagai produk dan sebagainya. Datanglah
ke Kalimantan Sawan ni, kita juga memberi sajian perkampungan orang asli. Terima kasih sekali lagi Encik Mat di atas kesediaan untuk memberilah sedikit masa kepada podcast Sembang Orang Kita untuk siri kelima ni, Mira. Hai, Mak Ega kepada masyarakat MyHead di luar sana. Anda inginkan maklumat berkaitan orang asli? Atau anda ingin tahu program serta inisiatif daripada pihak Jaguar? Jom ramai-ramai follow akaun media sosial seperti di bawah. Pelbagai pengisian yang menarik dan berinformasi menanti anda. Dan jangan lupa saksikan podcast Sembang Orang Kita di YouTube Jaguar. Orang kita, orang kita, orang kita setia selamatkan membangun negara tercinta. Orang kita, orang kita, orang kita setia selamanya. Bertemu kembali kita dalam podcast Sembang Orang Kita untuk segmen program pada siri kelima ini. Kepada anda yang pertama kali menonton program ini, sebenarnya untuk segmen program kita kongsikan bersama anda untuk makluman semua program-program highlight di Jaguar. Ya, betul tu Mira. Untuk makluman semua penonton, program-program yang dilaksanakan ni sebenarnya merupakan inisiatif besar yang telah diusahakan oleh Jabatan Kemajuan Orang Asli kepada pembangunan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat orang asli. Jadi, jangan kita buang masa, jom kita saksikan video yang telah dirangkumkan. membangun negara tercinta. Orang kita setia selamanya. Salam 18 suku kaum orang asli di Malaysia. Nama saya Kristina, anak perempuan Bahuda. Saya adalah penasihat dan juga pengurus operasi daripada Koperasi Wanita Orang Asli Semai Tapah Berhad. Kami 15 orang kaum wanita daripada Kampung Batu 10 Jalan Pahang, Tapah Perak adalah berasal daripada suku kaum Semai. Kami bermula pada tahun 2022 selepas pasca COVID-19 di mana pihak kerajaan banyak menawarkan kursus-kursus terutamanya di daerah-daerah
di daerah-daerah di negeri Perak. Kami mengambil keputusan untuk menceburi kursus-kursus yang ditawarkannya yang dimulakan dengan kursus jahitan, makeup dan kami juga menceburi pembuatan sabun pada tahun 2023. Bermula dari pembuatan sabun itu, kami mengambil keputusan untuk meneruskan rancangan kami untuk membuka satu perniagaan di bawah koperasi wanita dan juga kami bertujuan untuk memperkasakan dan juga kaum wanita terutamanya daripada Kampung Batu 10 untuk menceburi di dalam bidang perniagaan. Di mana tercetusnya idea untuk kami mendaftar sebagai Koperasi Wanita Orang Asli Semai Kapal Berhad pada 24 hari bulan Ogos 2023. Banyak agensi ataupun di luar sana yang banyak membantu kami terutamanya daripada pihak Jakwa dan juga pihak HRT Corp. Kami tidak lupa juga kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kerajaan Negeri Perak di mana pihak kerajaan juga ada membantu di mana kami berjaya mendapatkan 100,000 daripada dana madani sejati dan juga kami juga dianugerahkan 10,000 dana khas daripada Kerajaan Negeri Perak oleh YB Datuk Salbiah binti Muhammad serta kami juga berjaya mendapatkan 5,000 dana GCOP daripada SKM. Dan untuk Jakwa, mereka banyak membantu kami dan melibatkan kami dalam bidang untuk acara-acara jualan dan juga karnival serta latihan-latihan dan kemahiran-kemahiran yang kami buat. Cabaran yang pertama kerana terdapat banyak produk yang kecantikan ataupun penjagaan kulit semua jadi yang terdapat di pasaran. Jadi kami mahu mencuba peluang dan ruang yang terdapat di Malaysia ini untuk menjalankan dan juga membuat produk-produk yang berasaskan semula jadi. Apa yang kami tawarkan adalah produk yang semula jadi dan tidak dicampur dengan bahan-bahan kimia ataupun sintetik di mana kami menggunakan bahan-bahan yang semula jadi dan selamat dan bebas dari kimia. Itu adalah salah satu cabaran kerana kami perlu bersaing dengan produk-produk yang terdapat di dalam dan juga luar negara yang menawarkan produk-produk yang lebih baik, lebih banyak dan juga lebih lebih berkesan, bukan berkesan maksud saya lebih berjenama daripada kami. Jadi cabaran terbesar adalah untuk kami memperkenalkan jenama kami di pasaran. Motivasi sebenarnya yang menjadi motivasi kami adalah seperti yang kita lihat, ramai usahawan sebenarnya yang bergerak daripada kosong. Jadi kami menjadikan usahawan-usahawan yang bermula daripada kosong sebagai satu motivasi kami. Di mana walaupun kita tidak mempunyai pengetahuan ataupun kemahiran, tetapi usahawan-usahawan ini sebenarnya banyak memberi kami pelajaran dan juga menguatkan kami untuk terus menjalankan apa yang kami usahakan selama ini. Nasihat kami sebagai koperasi, walaupun kami adalah koperasi yang baru, tetapi apa yang perlu kami kongsikan sebagai satu koperasi, apatah lagi wanita orang asli, kami ingin mendorong kepada usahawan-usahawan di luar sana supaya membina impian. Kita membina impian dan melakarkan impian dan melaksanakan impian kita. Jangan mudah kecewa dan putus asa kerana memang banyak cabaran yang perlu kita hadapi seperti yang kami hadapi juga. Tetapi kalau kita percaya dan juga kepada misi dan juga visi sesuatu organisasi ataupun syarikat ataupun kumpulan, kita mampu melakukannya. Hai semua, jemput ke Karnival Usahawan Orang Asli di Dataran Pahlawan di Melaka pada 27 hingga 29 Jun 2025. Jumpa anda di sana. Kembali lagi kita dalam podcast Sembang Orang Kita siri kelima. Untuk segmen tradisi kali ini, kita nak sajikan kepada anda semua mengenai makanan tradisional. Cuba Azli teka, makanan apa yang kita nak sajikan kali ini? Okey, betul tu Mira. Bila Mira sebut saja pasal berkaitan dengan tradisi, saya akan bayangkan berkaitan dengan nyanyian, tarian, craft. Dan pilihan kali ini makanannya. Makan apa tu? Ayam masak dalam buluh. Salah, saya bagi hint ya. Masyarakat kat Malaysia ni, sikit-sikit semua berasaskan dengan sambal. Tak kisahlah dari pagi, tengah hari ataupun malam. Okey, untuk itu, jom saya bawa Azli dengan anda semua ke kampung Air Bah Lenggong Perak untuk kita lihat proses pembuatan sambal lanoh daripada suku kaum Lanoh sendiri. Jom kita saksikan video yang disediakan.
Assalamualaikum, nama saya Muhammad Rizal bin Alias. Saya selaku Tok Batin di Kampung Orang Asli Air Bah, Lenggong, Perak. Komuniti di sini adalah suku kaum Melanoh dan ketua isi rumah seramai 73 dan keseluruhan ada 315 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azmi bin Tero. Saya ketua JPKKOA Kampung Orang Asli Air Bah. Saya termasuk kali ini 3 penggal. Sambal lanoh berasal dari sejenis sambal tradisi orang asli dari Perak, iaitu sambal pengeluaran iaitu suku kaum Melanoh. Dibuat daripada memang sudah lama untuk kegunaan sambal lanoh ni. Cara makan dengan ulat-ulaman dan dengan ikan bakar. Itu cara makan dengan sambal lanoh. Okey, bahan-bahan utama sambal lanoh ni adalah daripada kelapa parut dan cili. Dan apa yang benar-benar membezakan sambal lanoh daripada sambal lain adalah cara penggunaannya, cara penggunaan bahan-bahannya, terutama herba-herba hutan. Ini menunjukkan bahawa rahsia keenakan dan keunikan sambal ini terletak pada gabungan unik herba tempatan yang mungkin sukar ditemui dalam sambal-sambal lain. Kita ada 3 jenis sambal lanoh, iaitu sambal hipai, sambal behet dan sambal beyik, dengan setiap satu mempunyai bahan yang berbeza. Cabaran dalam mengekalkan resipi asli sambal lanoh adalah apabila pengeluarannya dikomersialkan sambil memastikan ia membuat di kilang GMT untuk menjaga standard dan kualiti. Kualiti bahan mentah yang dikonsisten di kilang GMP. Setiap bahan masuk perlu memenuhi piawai kualiti yang ketat. Cabarannya ialah mendapatkan cili, bawang, ikan bilis dan rempah ratus lain yang sentiasa mempunyai profil dan kualiti yang sama. Pada skala besar, tanpa menjejaskan keaslian rasa sambal lanoh, penyeragaman proses pengeluaran resipi asli mungkin adalah sentuhan rasa yang tradisi. Dalam sekitar GMP, setiap langkah mesti distandardkan dalam dikomentasikan dengan tepat. Ini termasuk suhu memasak dan nisbah bahan. Memastikan proses ini meniru rasa asli. Tetapi dengan ketetapan saintifik untuk setiap batch ataupun cabaran utama, kilang GMT memerlukan bekalan bahan mentah yang besar dan berterusan. Mencari pembekal yang boleh memekal bahan mentah berkualiti tinggi secara konsisten dalam kuantiti industri sambil memenuhi piawai kebersihan dan keselamatan GMP adalah kompleks. Daripada teknologi dan perawatan GMP, peralatan di kilang GMP perlu dipatuhi kekalibrasi dan sentinasi yang ketat menggunakan mesin industri untuk proses bahan, contohnya mesin pengisar tanpa mengubah sektor atau prop yang unik dari kaedah tradisi seperti penumbuk dan lesung batu. Memerlukan penyelidik dan penyesuaian yang teliti, jangka hayat, pengawetan dan mematuhi GMP. Dan persekitaran GMP, produk perlu mempunyai jangka hayat yang selamat dan stabil untuk pengedaran. Ini mungkin melibatkan penyelidikan dan pembangunan R&D untuk mencari kaedah pengawetan yang selamat seperti pemesteran atau penggunaan pengawet yang dibenarkan yang tidak akan mengubah rasa atau sektor asli sambal lanoh. Setiap penambahan atau perubahan mesti diluluskan, tidak dijejaskan kualiti. Jom dapatkan sambal lanoh di Dataran Pahlawan. Mirah, dengan tagline rasai warisan bentuk masa depan. Sampai ke sini terasa kepedasan ya Mirah. Baru tahu. Sambal lanoh. Mungkin lepas ni kita boleh cubalah sambal ni dengan makanan-makanan seperti ayam penyet ke atau nasi campur lainnya Mirah. Betul, betul tu Azli. Dan anda semua boleh dapatkan sambal ni di Karnival Usahawan Orang Asli yang akan diadakan pada 27 hingga 29 Jun di mana? Dataran Pahlawan. Dataran Padang, Dataran Pahlawan, Mega Mall Melaka. Ya Mirah, sebenarnya bukan mudah untuk kita mengekalkan tradisi yang dalam masyarakat orang asli ini. Jadi untuk info tambahan, dia tidak hanya berkaitan dengan makanan sahaja. Di Karnival Usahawan Orang Asli nanti kita akan bawakan juga tarian dan juga pakaian yang mungkin boleh dipelajari atau
kepada pengunjung-pengunjung yang berminat dengan tradisional masyarakat orang asli. Setuju Azli. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Orang kita setia selama dan membangun negara tercinta. Orang kita setia selamanya. Okey, baiklah, kita telah pun sampai di segmen yang terakhir, iaitu segmen Orang Kita, Mira. Jadi untuk segmen Orang Kita ni, bagi penonton-penonton yang baru sahaja mengikuti kami di platform YouTube, segmen Orang Kita ni kita akan mengetengahkan tokoh, ikon, atau mana-mana individu yang telah berjaya atau telah memberi inspirasi kepada kita semua, ya Mira. Ya, betul. Untuk makluman semua, okey Azli, tetamu jemputan kita pada kali ini merupakan ahli Dewan Negara dan berasal dari suku kaum Jahud Kuala Krau Pahang. Bukan calang-calang orang ya kita jemput ni Azli. Betul. Tanpa kita melengahkan masa, saya perkenalkan tetamu istimewa kita iaitu YB Senator Tuan Syahrul Wizan bin Sulong. Apa khabar YB? Alhamdulillah, sihat seadanya. Okey YB, selamat datang ke podcast Sembang Orang Kita. Okey YB, boleh YB terangkan sedikit, perkenalkanlah diri, latar belakang YB sikit kepada semua. Mungkin nak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam orang asli 18 suku kaum. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Encik Azli dan juga Puan Amira. Kerana sudi saya dalam podcast Sembang Orang Kita di Jakwa pada hari ini. Terima kasih banyak. Jadi sebenarnya malu juga saya kalau disebutkan sebagai ikon orang yang berjaya kan. Mana kalau angkat tambah tinggi gayat juga saya. Gayat kan. Tapi apapun soalanlah, saya berasal daripada suku kaum Jahud, orang asli Jahud, daripada kampung Peneras, Kuala Krau, Temenggong Pahang. Okey YB, saya mungkin boleh tambah sedikit lah kepada penonton yang mana yang tidak lagi mengenali YB ni. Sebenarnya YB ni adalah pernah menjadi sebahagian daripada ahli keluarga Jakwa kan selama 3 bulan. Jadi sebelum dia pergi balik semula ke dalam bidang dakwah, dia pernah berkhidmat di dalam Jabatan Kemajuan Orang Asli selama 3 bulan. Okey YB, kami ingin bertanya kepada YB, apakah yang memberi inspirasi dan dorongan lebih kepada kepada YB untuk terus bergiat dalam khidmat kemasyarakatan. Baik, terima kasih Encik Azli. Baik soalan tu. Sebenarnya baik soalan tu. Kenapa saya berminat atau terus mendorong saya untuk bergiat dalam masyarakat. Pertama-tama sekali of course lah. Saya ambil inspirasi daripada arwah ayah saya lah. Cikgu Sundong. Arwah saya Cikgu Sundong yang dulu pun memang staf Jakwa ni. Jakwa dulu zaman JOE. Zaman JOE. Dan saya pun memang zaman dulu sentiasa ikut arwah ayah saya ni ke pejabat Jakwa ni. Jadi saya nampak apa yang arwah ayah saya buat. Untuk memikirkan macam mana nak memajukan bangsa dia. Dan semasa dalam kami berborak-borak kan, kedai minum kan, kedai makan, kalau kita nak bantu dengan ikhlas. Bantu dengan ikhlas. Pengorbanan tu dah tentu kena buat. Wang ringgit, diri masa. Untuk tengok bangsa kita maju, kita dulu kena maju. Maju ni tak semestinya maju ada harta. Tak semestinya maju dengan tingginya pelajaran. Tapi arwah ayah saya pesan, maju dengan pemikiran dia. Yang dia fikir tu, pemikiran kita tu. Biar kata tu ada keinginan untuk berubah. Dia selalu sebut pasal ayat Quran. Sebut merubah diri kita ni tak ada orang lain. Hanya kaum itu yang boleh merubah. Jadi kita ni
awak nanti, ayah harap awak nanti dah besar nanti kan tolong bangunkan minda lebih kurang lah macam tu lah, bangunkan pemikiran masyarakat supaya kita berubah, supaya nak boleh menerima perubahan kan, ada keyakinan diri kan, tanpa kita bergantung dengan orang lain. Dia selalu sebut tentang jati diri. Jati diri tak semestinya kita bila ada jati diri kita akan duduk berdiri di atas kaki kita sendiri kan, tanpa kita bergantung dengan orang lain. Walaupun datang siapa pun yang berpengaruh pun, datang orang berpengaruh, datang sesiapa lah. Tapi kalau kita ada jati diri, kita anak kampung pun kita takkan mudah untuk terpengaruh dengan aliran luar. Kalau kita ada jati diri. Itu sebenarnya yang menginspirasikan saya untuk terus mencuburi ataupun terjebak lah dalam bidang-bidang khidmat kemasyarakatan. Tinggi tu bahasa dia, Azli. Anak cikgu. Anak cikgu. Okey. So salah satu pesanan ayah tu yang sangat membakar semangat dia pun selain daripada tu kita mana-mana lah warga Jakwa yang mengenali Cikgu Sulong, arwah Cikgu Sulong tu antara yang terkenal lah dari zaman-zaman lewat 70-an kan, lewat 70-an 80-an sebelum proses sekolah tu diserahkan kepada Kementerian Pendidikan pada 1995. Lama tu Azli. Okey YB, balik inspirasi YB tu, apa harapan YB kepada generasi muda dalam masyarakat orang asli kita ni dalam pembangunan negara kita? Okey, baik, terima kasih. Warna merah ya. Ya, betul. Harapan tu banyak. Tapi saya rasa untuk generasi muda sekarang ni, kalau kita sebut banyak-banyak, saya tak dapat nak tangkap. Saya rasa lah. Saya rasa lebih baik kita sebut ringkas je. Boleh. Ringkas yang utama. Yang pertama, harapan saya lah masyarakat orang asli ni terus bersatu padu. Jangan pecah belah. Kalau orang Kelantan cakap, set kita jangan pecah. Set kita jangan pecah. Baik nak pecah-pecah kalau kata jauh. Kerana kita kena hubungan akrab kita tu, sesama kita tu, barulah akan menggerunkan musuh-musuh. Kalau kita berpecah belah, senanglah musuh nak masuk. Kan? Jadi masyarakat kita orang asli ni pun kena bersatu padu. Jangan kita mempelekehkan sesama kita. Jangan kita merendahkan sesama kita. Jangan kita memburukkan sesama kita. Itu sebenarnya yang pertama-tama. Saya harapkan supaya masyarakat orang asli kita ni bersatu padu, berkasih sayang. Jangan ada diskriminasi. Pergaduhan kecil tak biasalah kan, tapi secara umumnya jangan kita berpecah belah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bijak mengambil peluang. Harus bijak mengambil peluang dan memanfaatkan peluang yang ada. Sekarang ni apa ni, banyak inisiatif yang dibuat, yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui Jakwa. Ambil peluang. Jangan kita lepaskan peluang begitu je. Kan sekarang ni contoh untuk anak muda ada pelbagai kursus ditawarkan kan, TVET sebagainya yang boleh menjana pendapatan. Pendapatan selepas kita kursus TVET boleh menjana pendapatan yang baik. Ambil peluang ni. Jangan kita lepaskan, dan tolong dapatkan, rajinlah untuk mendapatkan info untuk memajukan diri kita. Sebab cabaran dunia masa kini sangat-sangat sengit. Kalau kita lambat, kalau kita tak nak ambil peluang, kita akan terus tertinggal. Dia tak kira sekarang ni. Dia tak kira orang Jahut ke, orang Temiang ke, orang Jakun ke, orang Temuan ke. Masa dia tak peduli kita. Tak kisah. Dia tak kisah pun kau siapa kan. Kalau kita tak ambil peluang, tak manfaatkan peluang, kita akan
dunia akan terus ke depan. Masa akan terus berlari kan. Cuma kalau kita tak nak bermanfaat, tak dapatlah. Dan yang ketiga, dapatkan maklumat yang sahih. Tak pasti jangan kongsi. Tak pasti jangan kongsi. Dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, supaya kita boleh berdiri atas kaki sendiri kan. Sampai sebenarnya yang penting sekali dapat majukan diri kita, bahagikan pertama diri kita. Mak ayah kita di luar sana tu, dia tak harapkan kita untuk bagi apa? Dia khas untuk anak muda lah kan. Mak ayah kita tak harapkan kita bagi duit setiap bulan. Mak ayah kita ni cuma nak kita ni hidup bahagia. Bahagia, makan cukup, minum cukup, pakai cukup. Kalau ada cucunya pun dijaga dengan sempurna. Itu saja kan. Jadi jangan lepaskan peluang. Dapatkan info yang betul, terus ambil manfaat atas apa saja peluang yang kita dapat. Jangan pilih-pilih. Dunia sekarang tak boleh pilih-pilih dah. Betul. Ibarat kata orang Islam kata, asalkan halal, ambil lah. Betul tak? Kalau dulu boleh. Aku tak nak jadi cikgu lah, aku nak jadi askar, pilih askar. Aku tak nak jadi apa? Jadi contoh jadi doktor, aku pilih jadi apa? Jadi misi. Kan? Dulu boleh pilih-pilih. Kerjaya kita, pendidikan kita. Sekarang tak boleh. Belajar gitu juga kan. Dulu minat sangat, nak sangat belajar ambil sains sukan. Contohlah kan, nak belajar nak ke IPT kan. Tapi yang awak dapat bidang pertanian, itu yang awak dapat. Ambil kan. Mungkin bidang yang kita nak tu, yang tak dapat tu, mungkin tak baik untuk kita. Tak baik untuk masa depan kita. Ini yang bidang yang kita dapat ni, itu mungkin baik untuk kita, kan, untuk masa depan kita. Sebab akhirnya yang penting tu ialah masa depan kita. Bukan apa kita nak. Betul. Bagi saya lah bagi saya itu harapan saya lah. InsyaAllah. Terselah ciri-ciri, baru sedikit je ciri-ciri kepimpinan yang YB kita keluar. Tapi macam mana pemirah, kita sedia maklumlah, kepimpinan dia bukan sekadar jawatan, ia juga adalah sebagai asbab kepada pencetusnya semangat dan menjadi contoh kepada masyarakat di luar sana. Jadi sekali lagi terima kasih YB di atas kesudian untuk memulai jemputan kita di podcast Sembang Orang Kita pada siri kelima. Betul. Hai, Mak Ega kepada masyarakat MyHead di luar sana. Anda inginkan maklumat berkaitan orang asli? Atau anda ingin tahu program serti-serti daripada pihak Jaguar? Jom ramai-ramai follow Eka media sosial seperti di bawah. Pelbagai pengisian yang menarik dan berinformasi menanti anda. Dan jangan lupa saksikan podcast Sembang Orang Kita di YouTube Jaguar. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada semua penonton setia kita yang telah setia menonton siri podcast Sembang Orang Kita daripada siri 1 sampai ke siri 5. Dan sekali lagi, semoga kita berjumpa di dalam siri yang akan datang yang lebih bermaklumat dan berinformasi. Dan sekali lagi, jangan lupa follow, like, komen dan share semua platform media Jabatan Kemajuan Orang Asli. Betul. Assalamualaikum dan bye. Orang kita setia selamanya membangun negara tercinta. Orang kita setia selamanya.